Saya berjaya capai income lebih daripada RM300,000 hanya dengan menjual satu projek perumahan saja yang belum siap dibina. Jadi macam mana saya buat? Saya hanya fokus satu ataupun dua projek sahaja dalam satu-satu masa yang laku keras sahaja. Yang kedua, saya tulis target income yang saya nak, berapa unit yang saya nak jual. Sebab projek ni dia bermain dengan kuantiti. So lagi banyak kuantiti dan lagi besar peluang untuk kita capai kita punya target. Dan yang ketiga, apa yang saya buat? Saya faham betul-betul details projek. Saya kaji layout, harga dan saya buat research mengenai kawasan tersebut. Saya tahu target market siapa yang nak membeli projek ni. Dan barulah kita belajar untuk cara close the deal. Jadi saya mencari 10 orang yang terawal sahaja untuk mendaftar di bawah tim saya. Dan saya akan guide dari segi cara marketing dan close the deal macam mana. Jadi kalau korang berminat untuk join tim saya, jual projek sahaja 10 Mei ni kami akan ada buat seminar kerjaya hartanah khas untuk projek sahaja. Jangan lupa tekan sahaja link dekat bio saya dan kontak saya Izzy Rico.